Politik bukan sekadar kepartian. Sebut saja tentang politik, kebanyakan orang akan terus terbayang parti politik, kelompok tertentu dan perebutan kuasa. Itu yang kita nampak. Itu yang sering ditanam di dalam minda kita. Pemimpin sendiri sudah jadi korup, maka usaha untuk membetulkan pengikut tak dapat dilakukan. Kerana kalau dikatakannya jangan terlibat dengan rasuah, pengikut akan berkata tetapi awak terlibat. Jadi ini bermakna pemimpin sudah jadi contoh yang amat buruk bagi pengikut. Sebab itu saya berpendapat pemimpin yang semacam ini tidak harus kekal sebagai pemimpin. Namun politik itu lebih luas, jauh lebih besar daripada sekadar soal kepartian atau kepentingan individu. Tetapi sayangnya kerana terlalu taksub dengan kelompok masing-masing, masyarakat kita semakin sempit pemikirannya. Yang tidak setuju dianggap musuh, yang mengkritik dianggap pengkhianat. Inilah penyakit politik hari ini. Di dalam kitab Al-Tibri Al-Masbuk fi Nasiha Al-Mulk, Ibnu Taymiyah menulis, yang paling penting bukanlah sistem pemilihan pemimpin, tetapi pemimpin yang benar-benar mampu menunaikan amanah dan mencipta keadilan kepada rakyat. Seorang pemimpin yang diberi mandat dalam sistem demokrasi yang bengkok perlu diingatkan, ia bukanlah tiket untuk kepentingan diri, tetapi amanah besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi bagi pemimpin Melayu Islam, kuasa yang diberikan bukan untuk gaya hidup mewah dan bukan untuk membina oligarki, tetapi untuk memenuhi maqasid syariah. Al-Farabi di dalam Al-Madinah Al-Fadilah memberikan metafora yang sangat kuat tentang politik dan kepimpinan. Beliau mengumpamakan sebuah negara sebagai tubuh badan manusia. Hati yang suci dan ikhlas melambangkan pemimpin yang adil dan amanah. Akal yang matang dan berfungsi dengan baik adalah Perdana Menteri yang sentiasa menilai dan melaksanakan keputusan dengan bijaksana. Tetapi, apa akan terjadi jika raja hati itu membusuk? Hatinya dipenuhi dendam, hasad dan kezaliman. Maka seluruh negeri badan akan kacau bilau. Akal akan menjadi boneka, dikuasai nafsu. Mata akan melihat yang salah tetapi tetap mendiamkan diri. Tangan akan melakukan kemungkaran tanpa rasa segan dan silu. Kaki pula akan mula melangkah ke arah kehancuran tanpa peduli. Dan akhirnya, negara ini akan rosak dari dalam tanpa perlu serangan dari luar. Untuk menjadi pemimpin yang sejati, seseorang itu mesti menjadi insan kamil, iaitu manusia yang sempurna dalam akhlak, ilmu dan kepimpinan. Bukan sekadar popular, bukan hanya pandai bersandiwara, dan yang pasti, bukan sekadar menjaga kepentingan diri sendiri. Apa maknanya jika pemimpin naik ke atas, tetapi rakyat mati miskin dan sengsara? Saidina Umar sendiri menangis ketika dilantik menjadi pemimpin. Beliau berkata, sesungguhnya Allah sedang menguji aku dengan kepimpinan ini dan menguji kalian dengan kepimpinan aku. Begitu besar rasa tanggungjawab yang beliau rasakan. Tetapi hari ini, pemimpin mana yang masih lagi merasai takut kepada Allah ketika menerima jawatan? Hari ini, ramai yang berlumba-lumba mahu jadi pemimpin. Tetapi bukan kerana amanah, sebaliknya kerana kemewahan dan kuasa. Hari ini, pemimpin Melayu lebih bangga menjadikan Aristotle, Machiavelli, Napoleon, Karl Marx sebagai rujukan. Matlamat menghalalkan cara. Prinsip Machiavelli yang dipegang oleh ramai politikus hari ini. Sedangkan Imam Ghazali telah berpesan bahawa kerosakan rakyat berpunca daripada pemimpinnya dan kerosakan pemimpin berpunca daripada ulama yang rosak.